Sebelum kita berpisah, Pakcik dengan Umi Aida. dan esok Pakcik tak sabar nak tengok. Dan semestinya esok keluarga itu Pakcik jangan lupa tengok. Keluarga itu. Nanti komen, okey? Mesti. Nanti komen. Untuk satu episod sampai 5 tu baru kita akan melahirkan perasaan. Wow, yang awal-awal ni suspend dulu. Suspend dulu lah, tengok dulu, layan dulu. Ya, layan di mana tu? Di TV3 pada pukul 9 malam. Ya, dan itu menjadi tontonan korang sambil kita berbuka puasa tu. Buka je, dengar je. Yang penting tataplah wajah. Takkan buka puasa pukul 9. Pukul 9 bukan pukul 7 lebih. Bukan pukul 9. Maksudnya lepas tarawih. Lepas tarawih settle, boleh sempat tengok. Ya, okay? Apa-apa pun wataknya bernama Cempaka. Cempaka, ya Allah, sesuai dengan namanya. Cempaka. Dan ucapan kepada camper-camper semua. Okey, camper-camper semua, selamat Hari Raya. Selamat menyambut Ramadan kita sebagai Umi Aida. Mohon maaf kalau ada salah silap kita lah, perbuatan atau kata-kata atau tingkah laku tanpa kita sedar atau tak sedar. Dan semoga bulan puasa ni kita rebut peluang dan kita jaga sebaik mungkin, dan kita yang mana tak bagus kita perbaiki jadi bagus, kan, insya-Allah. Dan semestinya bila kita camping kat bulan puasa ni, boleh camping kan? Boleh camping dan bulan puasa. Camping mesti ada wow.